Macam mana nak tingkatkan daya tahan imun kita? Mungkin kita mudah batuk, mudah sesama, mudah demam. Mungkin anak-anak kita pun sama. Jadi memang banyak masalah lah kalau selalu MC kan. So, ada apa makanan sebenarnya, suplemen yang you amal, yang high quality, boleh bantu you tahan daripada serangan ini dan dalam masa yang sama, kalau kena, dia akan cepat recover. Saya Amin Kamarudin daripada channel Ultimate Vitamin. Channel ni kita bantulah untuk you faham tentang apa punca-punca dan macam mana nak selesaikan masalah imun ni, selalu sakit ni dengan produk-produk yang semula jadi. Kalau first time, saya nak minta anda untuk klik butang subscribe dan komen saya dah subscribe. Okey, apa yang anda boleh buat? Okey, yang pertama, amalkan vitamin C. Vitamin C ni dia adalah asas kepada pembentukan sistem pertahanan tubuh kita. Vitamin C itu sangat-sangat penting. Sifat dia antioksidan. So, kena amalkan vitamin C. Tapi syaratnya vitamin C kena high quality. Kena sustain release. Mestilah yang tidak pedih untuk perut. Kan? Jadi, semua orang boleh ambil. Dan mesti ada bioflavonoid. Mesti berasaskan semula jadilah. Okay. Yang kedua, anda amalkan kita panggil interferon. Interferon ni adalah sistem penggera kepada kita punya tubuh. Bila masuk saja virus, bila tahap interferon kita tinggi, maka dia akan alertkan sistem antibody untuk terus serang virus-virus ataupun toksik yang masuk, yang mengganggu kepada sistem organ kita. Interferon ni antara bahan ni adalah biji labu lah. Tapi so ambil dalam bentuk suplemen, so sangat efektif lah. So saya biasa bagi anak-anak saya untuk masalah inilah eczema ke, kalau ada lelah ke, kalau ada sesama ke, sebelum jadi teruk, kita bagi dulu. Dan lagi bagus kita amalkan selalu supaya dia dah ready. Okay. Yang ketiga, saya sangat cadangkan amalkan omega 3. Omega 3 ni daripada minyak ikan, suling 3 kali, lebih pada 3 kali, ada tinggi EPA 90% dan dia bersifat anti radang. Sesama, batuk, demam, sakit kepala, hidung berhingus, kan? Ini semua adalah simptom keradangan yang berlaku akibat daripada serangan. Jadi bila kita ada omega 3, dia akan melindungi kita punya lapisan sel kita tu supaya sel kita tu tak senang radang, tak senang sakit tekak, tak senang sakit kepala, tak senang sesama. So saya memang recommend sangatlah omega 3 ni, orang dewasa ataupun kanak-kanak kena amal sebab tubuh kita tak boleh nak buat omega 3. Okey, daripada tu dia bantulah untuk mungkin masalah berat badan, dia akan bakar lemak yang berlebihan, bantu untuk fokus fungsi otak, bantu untuk fokus dengan lebih baik. So ini adalah antara produk-produk yang saya cadangkan. Dan kalau untuk dewasa ataupun kanak-kanak, saya pun cadangkan you ambil juga protein. Sebab sel-sel antibody tubuh dihasilkan daripada bahan asas dia juga adalah protein. Sel tu dibuat daripada protein. So protein yang macam mana kita makan? Yang dah goreng, dah masak, dah rebus kan, dah rosak. So ambil protein dalam bentuk suplemen yang memang pure, rendah gula dan sangat kualiti, siap ada B-complex lagi dalam tu kan. So amalkan. So nak dapatkan produk-produk ni, nak pilih yang sesuai dengan anda ataupun sesuai dengan anak-anak anda, so boleh hubungi kami di 019 394 9873 ataupun boleh klik link dekat bio ataupun link dekat bahagian description. Bukan link yang kat sini, bukan iklan yang keluar kat sini, dekat bahagian description, klik dan hubungi kami secara WhatsApp. Terima kasih.